gol oleh Bobby Gonzalez ni. Ya, ini gol pertama daripada pasukan PKNS. Syukur gagal mengeluarkan bola, gagal menanduk bola tersebut, memberi peluang kepada Bobby Gonzalez dengan mudah dapat membuat satu tap in melepasi penjaga gol. Gol pertama, saya rasa selepas gol ini Fedah agak tersentak juga. Jadi apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain PKNS di separuh masa pertama saya rasa tidak dapat ditandingi oleh pemain-pemain Fedah sendiri. Syukur kerap berada di luar kawasan beliau berbanding dengan di separuh masa kedua beliau lebih disiplin, lebih banyak daripada Ifedayo. Gol Ifedayo di bermulanya separuh masa kedua kita boleh lihat berapa lajunya gol yang dijaringkan oleh pasukan Fedah ni. Hantaran daripada Zarahan, Tiago cuba menanduk, dapat kepada Ifedayo, tidak dikawal oleh sesiapa. Penjaga gol cuba untuk menyelamatkan bola tapi agak sukar. Jadi sudah beberapa kali Ifedayo mendapat peluang, jadi akhirnya beliau dapat juga menjaringkan gol untuk pasukan Fedah. Jadi di sini kita boleh lihat dua pemain cuba membuat challenge ke atas Tiago, tetapi mereka lupa bahawa Ifedayo tidak dikawal di bahagian Fakos di sini. Okey, tidak lama sebenarnya untuk mengambil masa bagi Fedah untuk bangkit dan gol penyamaan ini, dan ini adalah peluang juga yang untuk Nazri Syamsul. Ya, ini pula satu mistake daripada Dino sendiri, membuat tackle ke atas Fabio. Satu jaringan yang mudah, walaupun dapat disentuh oleh Izam, dapat membaca gerakan tersebut. Tetapi apa yang saya ingin katakan ialah Dino tahu bahawa Fabio akan pergi ke bahagian kanan. Beliau sudah menutup, beliau harus lebih bersedia untuk bergerak ke bahagian kiri beliau, kerana Fabio akan bergerak ke bahagian kanan. Jadi apabila Fabio bergerak, beliau agak terlambat dan beliau membuat tackle. Jadi di dalam kawasan kotak penalti, sekiranya anda ingin membuat tackle harus 100%. Jadi itu yang terjadi, memberikan sepakan penalti kepada pasukan. Dan ini pula set piece yang juga cukup mudah dibaca oleh Syukur Adam. Ya, ini satu hantaran. Saya tidak tahu adakah Wan Z sengaja membuat hantaran tersebut ke bahagian depan ataupun satu mistik daripada beliau. Tetapi Syukur memang ditugaskan untuk bergerak ke bahagian near post, dan kita boleh lihat bukan mudah untuk membuat tandukan sebegitu. Syukur harus bongkokkan badan beliau dan cuba membuat lock ke atas penjaga gol. Satu jaringan yang baik dan tidak mudah. Dan ini pula gol sekali lagi daripada Ifedayo. Lebih kurang sama dengan gol pertama beliau. Beliau berada di bahagian Fakos. Sekali lagi pemain-pemain PKNS membuat challenge ke atas Tiago dan mereka tidak menjaga Ifedayo, dan akhirnya P. Gunalan juga terlepas daripada kerana beliau agak jauh untuk menghalang Ifedayo membuat rembatan tersebut. Satu gerakan yang baik daripada Fedah. Jadi 3 gol yang agak baik daripada pasukan Fedah.